Keamanan yang dikecapi Malaysia ketika ini menjadi antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan industri pelancongan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata meskipun dengan kepelbagaian kaum dan agama, kemakmuran tetap terpelihara dengan semua pihak bersatu sebagai rakyat Malaysia. Dan saya nak akhiri ucapan dengan menyatakan bahawa industri pelancongan itu suatu yang berkembang. Tapi ia berjaya kerana negara ini aman. Ia berjaya kerana semua kaum seperti yang kita lihat di sini, ya, dari semua negeri. Dan lalu kita lihat tadi kebudayaan kita, seni kita, dari Perlis sampai Sabah, Sarawak, semua kaum, kerana kita bangga dan ini mesti kita pertahankan. We are proud Malaysians. And don't forget, we have produced the first Asian Oscar, Michelle Yeoh. Beliau berkata demikian ketika berucap bagi melancarkan program ILITU di Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada Sabtu 3 Januari. Projek Inovasi Pencahayaan ke Arah Kelestarian Bandar ILITU menandakan bermulanya Tahun Melawat Malaysia 2026 atau TMM 2026.